Doktor, kalau saya ada masalah gusi, betul ke kalau braces ni boleh membantu masalah saya? Okey, biar doktor terangkan kepada awak semua. Braces adalah satu rawatan ortodontik di mana tujuan utama dia adalah untuk kita membetulkan kedudukan gigi ataupun position gigi ataupun gigitan, mendapatkan gigitan yang ideal. Masalah gusi hadirnya daripada masalah-masalah lain seperti kurangnya bersih, ada plak yang lama dibiarkan, karang gigi yang lama menyebabkan gusi tu menyusut, ada infection dan bengkak sangat-sangat. That's why kita panggil periodontitis ataupun masalah penyakit gusi. Tetapi kalau contoh gigi awak tu berlapis, lepas tu awak tidak dapat bersihkan dengan baik kan, that's why boleh jadi juga masalah gusi. So in certain case, braces adalah penyelesaian juga untuk masalah gusi. Tetapi bukan semualah. Kalau anda kata gigi awak tu memang okey je, straight je, tiba-tiba ada masalah gusi, braces ke jawapan dia? Bukanlah. Kalau anda kata gigi awak tu berlapis dan dia jadi bengkak kat celah-celah tu disebabkan oleh gigi berlapis, then braces boleh jadi penyelesaian. Tetapi in conjunction with braces, kita still kena buat rawatan gusi, rawatan scaling, deep scaling, ataupun boleh buat rawatan di Java Graph ke, dan juga X-ray kita dapat detect ataupun plan rawatan yang sesuai untuk gusi awak. Siapa-siapa yang rasa ada masalah gusi nak jumpa doktor, tolonglah klik link kat bio ni, kita terus jumpa dan consult.